Hari ini Laksman pula ajak kami makan lunch and talk about magic. Jadi sampailah kami ke Shabushi yang terletak di Eco Garden Shah Alam. Pilihan sini meriah, tersusun dan kemas. Ada pelbagai perapan daging termasuk juga slice meat and seafood. Ini dipping guide dengan 18 jenis kondimen untuk dipilih. Mantap. Termasuk minuman dan sushi. Sementara menunggu makanan ready, boleh layan popcorn dulu. Tengoklah muka Hazid dalam kelaparan. Mereka berdua ini betul-betul salang. All out kalau bab makan. Nampaknya makanan dah ready. Alamak, sedap ke ni? Makan dulu ya. Bismillah. Wow, sedap. Bagi saya paling penting dalam shabu-shabu adalah sup base-nya. Yang kami pilih sukiyaki dan tom yum. Kedua-duanya padu. Yummy. Slice meat sini sangat fresh. Nah, tengok 3 ekor monik ni. Happy je makan bersama. Sebenarnya rindu betul teringat zaman sekolah dulu-dulu. Bila semua bangsa boleh duduk makan bersama. Politik memecahkan orang. Tapi makanan sedap confirm menyatukan kami semua. Untuk dessert, saya DIY wafer. Hazid pula go for ais kacang. Seperti biasa, Laksman adalah peminat aiskrim. Dan ini betul-betul rare, bingsu machine. Overall, tempat bersih dan selesa. Makanan sedap dan harga pun berpatutan.